Macam mana kalau boleh share sikit malam ni punya. Aduh, tak tahu nak cakap apa. Saya first time jadi juri dalam mana-mana rancangan dan dia sangat lain lah. Feeling dia dari pengacara. Semua anak-anak muda ni ada kelebihan masing-masing. Sebab yang jelas ini bukan pertandingan menyanyi sahaja. Ini adalah pertandingan persembahan dan mencari seorang bintang yang menyerlah. Tapi bukan yang mengharapkan genetik sahaja. So panjang juga dia punya definition tu. So for me dia agak ada saat-saat yang susah nak menilai sebab kita menilai dari segi apa. Jadi tempat saya dalam 7 minggu ni adalah untuk menilai penghayatan, lakonan, persembahan pentas, penguasaan pentas dan diorang menjiwai ke tak. Sebab itu adalah forte saya. So kalau nak bercakap soal menjiwai penghayatan pentas malam ni, semua bagus. Yang demam tu demam. So nak cakap apa kan? Tapi ada yang lebih baik daripada yang lain juga. Encik Puan rasa fair tak untuk peserta yang dah perform malam ni yang kena perform balik minggu depan? Saya rasa sangat fair sebab sebagai seorang performer, bila kita dapat peluang perform, itu adalah apa orang kata, itulah yang kita jadi performer sebab kita nak perform. Jadi lagi banyak kita perform tu, bukan ke benda tu lagi bagus. So exposure kita lagi tinggi, pengalaman kita lebih, and lagi ramai orang kenal kita. And then kita dapat practice lebih. So dia sebenarnya something yang macam okay, penat, tapi kat situ dia punya positif. Kita jadi performer untuk orang lihat kita. So bila dapat satu lagi peluang, rasa go for it lah kan. Lagi hebat, lagi dia boleh macam tunjuk apa-apa yang tak jadi malam ni, yang demam ke apa, dia boleh comeback tu. Ada peluang. Dan yang bagus boleh lagi bagus. So from your point of view kan, Ya. budak-budak ni daripada minggu pertama sampai Yes, sekarang, yes. Macam mana Cik Puan melihat perkembangan dia orang dan untuk tahun depan? Tahun depan tau. Minggu depan. Tahun depan siapa sign kontrak? Minggu depan. Aku tak ada orang tanya pun. Siapa yang Cik Puan lihat bakal memberi saingan? Kalau saingan vokal, of course kita lihatlah benda tu macam logik. Marsha dengan Ahmad. Okay, vocally ya. Kalau dari segi keseluruhan holistik macam seorang performer, Marsha juga sebab semua persembahan dia ada message yang tersirat. Anti-bullying dengan Ara dulu. So dia macam pass the baton to Marsha dengan message malam ni for Gaza. So dia agak susah. Tapi kalau dari segi siapa improve, Amma yang paling improve dari segi social dia. Dia macam macam ayah dia. Masuk air sampai ada swimming pool macam tu. Dua-dua memang terbaik lah. Tapi Hadi ada sesuatu keistimewaan dia. Sebab saya cakap malam ni, semua genre dia buat, dari nasyid sampai ke malam ni, kita nampak perubahan ketara tau. Perubahan dari segi confident level dia. Dan saya macam curious, minggu depan macam mana pula Hadi ni ya? Macam-macam dia boleh buat. So, it's very hard. And then Oda, saya tak boleh nak menilai dia malam ni secara penuh sebab dia tak sihat. So, every week ada challenge dia. Cik Puan, mungkin because this week you nak bagi all out kan for finale. Yes. What you nak expect untuk next week lah? Next week diorang kena tengok apa yang diorang buat malam ni. Banyak kali. Tengok balik. And then try to find part yang mungkin pernafasan, confidence, eye contact, kekurangan eye contact sikit. And then mungkin ada yang, I don't know, ada something yang diorang kena cari selesaan tu. Keselesaan kat pentas. Kat mana bab tak selesa, kurangkan part tu. And then macam Amma, mungkin terlebih banyak kali dia macam ke tepi, ke kiri, ke kanan kan. So I pun macam Amma, jangan bergerak. Dalam otak I macam just don't move because you cukup bagus. So mungkin dari situ diorang boleh tengok balik. So I just want to see them level up boss fight level. Let's see macam mana. Based on malam ni punya performance, Cik Puan pada Cik Puan sendiri, siapa yang Cik Puan rasa juara sebenarnya malam ni? Dia ada banyak jenis juara. Juara vokal ke, juara persembahan ke, juara di hati ke, juara... Marsha aku malam ni, kalau ikutkan dari segi vokal, persembahan, message, persiapan, manager dia, lebih kepada manager dia sebab manager dia sebenarnya our percentage is 60% pada manager. I think Liza punya fokus dan message dia
sangat dia macam betul-betul plan and clear, sangat clear. Colour baju, message, vocal, so semua macam ngam. So I think Marsha. Tapi ada close tempat kedua, tempat ketiga tu lah. Tapi tu biarlah rahsia. Tengok grand finale. Tak boleh tanya Susah. Ada yang macam sama tau. Macam I macam alamak. Tak tahulah menyesal ke tak jadi juri ni. Kita pun kena kecam kadang-kadang sebab kita adalah tempat meluahkan pendapat orang ramai kot. Suara kita je yang didengar pada saat itu. Walaupun kita diberi 30 saat ke 1 minit je, berat tu nak sampaikan secara lengkap. Segala yang kita nak sampaikan tu mungkin tak sampai kadang-kadang. Macam mula je dapat. Nak ke situ, tak sempat dah. Yeah. Yeah, thank you.